Ni siapa tekan ni tingkat 13 ni? Tingkat 11 lah. Aiman cakap, bukan tingkat 13. Dan diorang macam, yelah, bagi tahu, yelah, aku tahu lah tingkat 11, tapi masalah ni tingkat 13 ni siapa tekan? Diorang pun macam cakap, tak ada, aku tak tekan apa-apa lagi. Bunyi lagi. Terus Zul ni menjerit, woi korang dengar tak? Sini. Habis yang lagi 3 orang ni pun dah dengar Zul ni menjerit macam tu. Terperanjat kan, datang ke dapur. Terus tanya kat Zul, apa hal kau? Apa benda? Tak, kau dengar ni? Diorang macam, apa kau? Tak, kau dengar lah. Memang masa tu terkejut. Suasana dah mula selain, masing-masing dah naik dua rumah ni. Diorang abaikan, masing-masing pergi duduk kejap. Agak dalam 5 minit macam tu lah, benda tu ada kat dapur. Minit yang ke-10, Zul ni memberanikan diri untuk pergi ngintai lagi untuk pastikan lah. Tak ada pula, dah hilang. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan seperti biasa, aku mengharapkan kepada korang untuk stay tune sampai habis. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, aku harap sangatlah korang sudi untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik notification. Dan juga guys, diingatkan penceritaan hanyalah sekadar untuk kongsian dan juga hiburan semata-mata. Dan sepanjang penceritaan, kalau ada salah silap, kalau ada bunyi-bunyi bising yang termasuk dalam video ni, mohon maaf dan aku minta halalah daripada korang. Dan teruskan untuk support Faiz Cerita. So tanpa membuang masa guys, apa yang aku nak sharekan, nak kongsikan kisah seram dalam video kali ni. Kisahnya pasal seorang lelaki ni. Apa yang diberitahu, yang dikongsikan, dia bersama dengan 3 orang kawan dia nak pergi hill station. Dia orang nak pergi bercuti, nak menginap dekat satu homestay ni guys. Dia bagi tahu dia dengan 3 orang lagi kawan dia ni nak buat makan-makan sikit dekat situ. Sebabnya masing-masing agak stres dengan kerja, penat apa semua. So dia orang berempat ni memang planning untuk relax lah, untuk makan-makan kat situ. Dan kisah ni dikongsi dari seorang yang dikenali dengan namanya Aiman. Kejadian yang menyeramkan yang berlaku dekat homestay tersebut ni bukanlah Aiman seorang yang lalui. Tapi macam yang aku beritahu tadi, dia dengan kawan-kawan dia ada 4 orang lah kesemuanya, iaitu Aiman, Zul, Farid, Syah. Homestay ni yang tempat diorang nak lepak ni, Aiman tu yang cari. Dia yang book tempat tu. Bila dia dapat cari tempat tu, dia dah book semua. Dia terus inform dekat kawan-kawan dia dekat dalam grup WhatsApp masa tu. Dia beritahu lah, weh korang, aku dah jumpa dah homestay yang sesuai untuk kita lepak, untuk kita buat makan-makan. Okay guys, dia punya view pun ngam, harga dia pun murah, kondominium. Bila Aiman bagi tahu macam tu kat dalam grup WhatsApp tu, kawan dia Farid balas. Dia macam, weh betul ke tempat yang kau cari tu Man? Pasalnya ialah dalam kondo. View okey kan kau kata tadi, tapi murah tu. Kau tak rasa macam pelik ke? Memang ada sedikit perbincangan dalam grup WhatsApp masa tu kata Aiman. Ada macam-macam lah kan. Ada yang cakap macam alah biasalah apa semua gini-gini. Kesimpulannya akhirnya memang bersetujulah masing-masing. Yang penting kata Aiman, objektif yang utama masa tu adalah murah. Waktu yang diorang sampai dekat homestay tu masa tu pada pukul 8 malam. Kata Aiman memang kondominium tu bila siapa-siapa pun sampai, diorang tengok memang ada rasa yang macam tak best sikit lah. Bukanlah pasal apa, yelah dia punya kondominium tu memang kita boleh tahu dia agak lama. Dia punya lobby pun agak malam-malam. Bila diorang sampai situ, si Farid dia macam bersuara tanya dekat dua orang ni, weh korang perasan apa yang aku perasan? Cuba korang tengok sekeliling, pasal sunyi semacam je. Lepas tu Aiman pun macam cakap lah, biasalah ni hari weekday kot, memanglah tak ramai orang. Diorang berempat je pun pergi lift, nak naiklah ke tingkat unit rumah yang Aiman dah book tu. Dan tingkat unit rumah diorang tu kata Aiman, seingat dia tingkat 11. Bila diorang dekat lift tu guys, bila pintu lift dah terbuka,
diorang masuk. Sebelum diorang nak tekan button nombor 11, ada satu button yang dah menyala, tingkat 13. Diorang macam bertanya antara satu sama lain, ni siapa tekan ni tingkat 13 ni? Tingkat 11 lah. Aiman cakap, bukan tingkat 13. Dan diorang macam, yelah, bagi tahu, yelah, aku tahu lah tingkat 11, tapi masalah ni tingkat 13 ni siapa tekan? Diorang pun macam cakap, tak ada, aku tak tekan apa-apa lagi. Jadi tak nak fikir yang keadaan pun sunyi apa semua situ dah malam, walaupun bukan tengah malam tapi dah malam. Diorang rasa macam ni mungkin tadi ada orang naik ke apa ke, turun ke, tekan ke, main ke. Diorang pun tak nak bincang lama. Okey lah, tekan tingkat 11, pintu lift tutup, lift pun naik. Peliknya guys, kata Aiman, dia masih ingat lagi tau. Bila lift tu naik dan nak sampai tingkat 11, lift tu tak berhenti. Dan sebelum sampai kat tingkat 11, button lift tu yang tekan tingkat 11 tu patutnya menyala. Memang asalnya menyala, tapi bila dah dekat sampai tu padam. Dan lift tu dia berhenti dekat tingkat 13. Bila dah sampai dekat tingkat 13, pintu lift terbuka. Wih, diorang berempat dah rasa seram lah masa tu. Sebab bila dah terbuka tu, tengok lah tingkat 13. Sunyi lah. Satu hal, gelap dia. Memang tak berani dia kata dia nak keluar daripada lift. Memang gelap. Adalah lampu tapi dia macam jarak-jarak. Memang tu tahu, tutup. Tekan balik tingkat 11. Dan lift pun turun lah ke tingkat 11. Jadi bila dah sampai tu, dia pun keluar daripada lift tu nak pergi dekat bilik rumah tersebut. Dah sampai dekat pintu, Aiman pun buka. Sebab dia yang pegang kunci kan. Kat pintu, dia pun nak buka lampu. Tapi Aiman pun tak tahulah nak cakap sama ada dia halusinasi ke apa. Dan waktu dia nampak tu, dia tak cerita pun dengan kawan-kawan dia yang lagi 3 orang ni, pasal tak nak takut ke apa. Dan dia pun takut salah pandang. Waktu dia buka lampu tu, bila lampu tu dah menyala, dia ada nampak macam ada satu benda melintas dalam rumah. Macam tak tahulah nak kata orang ke apa, tapi macam nampak real, laju lah. Dia macam macam tu lah. Tapi dia tak bagi tahulah dengan yang lain. Dia abaikan lah sebab dia takut dia salah tengok. Tak nak potong mood pula. Sebab dia bila dah buka lampu, dah tutup pintu, yang lain ni dah bising dah. Cepat. Kemar semua. Jom, cepat. Kita jangan masak. Aduh, aku dah lapar dah ni. Semua dah dalam keadaan macam nak seronok. Jadi Aiman tak nak lah bila dia ternampak tu, dia macam, kau nampak tak? Dia tak nak macam tu. Jadi tak apalah, Aiman abaikan dulu. Orang pun pergilah kemas, setap semua. Ada yang kat dapur, ada yang pasang muzik. Yang Aiman dengan Farid dia duduk dekat balkoni. Tak silap Aiman yang masa tu ada kat dapur, Zul, kawan dia Zul. Zul ni tengah potong ayam masa tu. Dan terperanjat juga Aiman masa tu. Sebab apa? Waktu Zul tengah potong ayam kat dapur kan, dia nak masak apa semua, apa yang Zul ni bagi tahu lah dekat diorang ni semua masa tu lah. Tiba-tiba Zul ni, dia ada dengar bunyi ketukan dekat kabinet. Kabinet tu dekat bawah sinki. Agak kuat juga. Tuk. Dia diam kejap. Bunyi lagi. Terus Zul ni menjerit. Woi korang dengar tak? Sini. Habis yang lagi 3 orang ni pun dah dengar Zul ni menjerit macam tu. Terperanjat kan. Datang ke dapur. Terus tanya kat Zul, apa lah kau? Apa benda? Tak, kau dengar ni? Orang macam, apa kau? Tak, kau dengar lah. Kamu dengar? Memang dengar ada bunyi ketuk-ketuk dekat kabinet sini. Si kawan dia nama Farid ni buka kabinet kat sini tu, tengok tak ada apa-apa, kosong. Dan orang antara satu sama lain macam bagi andaian masing-masing. Ini mungkin ialah benda rumah dah lama kan, rumah orang cuti jangan duduk ke apa, mungkin ni kot ada apa tu, dia kata leaking lah, sinki lah, apalah, macam-macam alasan yang kadang-kadang bila Aiman fikir balik, masing-masing macam bagi andaian yang tak munasabah tu ada. Mungkin nak sedapkan hati ke apa ke. Jadi tak apalah, diorang pun abaikan, tutup lah bilik sinki tu, buat dulu je. Yang seterusnya pula pada pukul 10 malam, masa ni diorang baru je habis makan, masing-masing tengah duduk. Muzik masa tu pasang. Tapi tak lama kemudian, muzik tiba-tiba terpadam dengan sendiri. Dan keadaan masa tu memang sunyi gila ni. Dalam beberapa saat lepas muzik tu terpadam, diorang dengar dekat koridor luar
luar pintu rumah. Dengar ada bunyi tapak kaki berlari. Duduk. Dengar bunyi macam ramai. Lepas tu kawan dia Zul ni pergi mengintai lah dekat pintu rumah tu kan ada macam lubang untuk tengok. Dia ngintai kat situ. Masa dia ngintai tu dia terus bersuara, Weh, sini, orang sini. Yang Aiman, Farid, lepas tu Syah ni pun macam, apa benda kau ni Zul? Kau nampak apa? Muka. Dia dah macam, muka apa kau? Sini lah. Dia orang datang. Masa tengok dekat lubang pintu tu memang terkejut. Ada satu sosok pandang panjang, muka tak nampak lagi dekat rumah guys. Sambil tutup. Memang masa tu terkejut. Suasana dah mula selain, masing-masing dah naik dua rumah ni. Diorang abaikan, masing-masing pergi duduk kejap. Agak dalam 5 minit macam tu lah, benda tu ada kat rumah. Minit yang ke-10, Zul ni memberanikan diri untuk pergi ngintai lagi untuk pastikan lah. Tak ada pula, dah hilang. Dan gangguan yang memang memuncak sekali masa tu pukul 12 tengah malam. Diorang ni tengah borak-borak, tapi dalam keadaan mood yang macam seronok tak seronok je lah. Sebab dah rasa lain macam dah masing-masing. Dan diorang masa tu mendua nak tidur dah sebenarnya tu. Tengah borak-borak, cerita-cerita apa semua kan. Lampu rumah terpadam guys, blackout. Satu rumah gelap. Terus menjerit masing-masing, Woi, siapa tu terlampu? Masing-masing dalam keadaan macam tu tau. Dalam keadaan yang huru-hara apa semua. Tapi Aiman dia dapatlah phone dia. Sebab phone dia ada dengan dia, dia buka torchlight. Suluh lah. Suluh. Tak macam mana tersuluh dekat pintu bilik tidur utama tau. Pintu bilik tidur utama kata Aiman bertutup rapat. Tapi bila suluh tu, nampak pintu bilik tu memang dia depan mata diorang berempat ni. Ada yang buka. Memang tu buka. Slow je. Dan diorang memberanikan diri suluh. Tengok kan kat dalam bilik tu. Tapi diorang satu orang tamu. Nak kata jauh tak jauh boleh nampak juga dah jelas apa yang ada lah. Nampak satu sosok perempuan yang dalam takut-takut tu diorang memberanikan diri tengok lama-lama tau. Padahal memang dah nampak dah ni. Dan apa yang diorang nampak tu, sosok angkat kepala pelan-pelan. Nah, muka pucat, mata hitam. Masing-masing masa tu dah berlumpur lah. Panik, berlari-lari ni. Ada yang lari ke dapur, ada yang ke sana, ada yang boleh tak buka dalam rumah ni pasal dah panik. Aiman pun dia tak ingat apa ni buat masa tu. Tapi dah dalam keadaan huru-hara sangat lah guys. Memang masing-masing masa tu angkat barang, yang boleh angkat, beg-beg, barang-barang yang tak penting yang diorang bawa tu diorang tinggalkan dia. Sebab tak silap kawan dia Syah tu sempat berfikir lah, masa dalam keadaan huru-hara tu, weh angkat barang, ke pintu, kita keluar. Nasib baik pintu rumah boleh buka. Diorang pun keluar daripada rumah tu, pergi kat lift nak turun bawah. Bila dah sampai depan lift, diorang tekan je butang lift tu nak turun bawah. Tapi masa tu pula, entahlah, mungkin kata Aiman benda nak berlaku ke apa tak tahulah kan, lift pula lambat nak sampai. Dan sementara tunggu lift tu sampai, diorang ni sempat pintai dekat pintu rumah. Pintu pun tak tutup. Dah dalam keadaan panik, macam mana nak buat, dia kata. So, yelah, saya pintai lah. So, tu ada depan pintu rumah guys. Diorang berdiri memati dulu. Pintu lift tu buka je, diorang masuk, tekan G untuk turun ke bawah. Dan bila pintu lift tu nak tutup, rasa macam benda tu nak datang. Tapi tak nampak lah, tapi dapat rasa macam dia sedang nak dekat. Nasib baik pintu lift dapat tutup, lift pun tak ada jam ke apa ke. Sampai je bawah guys, diorang pun terus berlari pergi dekat kereta, keluar daripada kawasan situ, duduk kat tempat untuk tenang-tenangkan diri guys. Bila dah relax, dah rasa cool, dah pergi check in tempat lain. Barang yang ada dekat situ diorang biar je, benda tak penting pun katanya. Keesokannya, bila dah siang semua, si Aiman ni dia call lah orang yang in charge, yang iklankan sewa pasal homestay kondominium tu. Dan Aiman macam bengang lah, dia marah lah kat orang tu. Ni apa benda yang ada dekat rumah tu cik? Kalau ada apa-apa kenapa tak pergi tahu? Dia cerita lah kami kena ni kena apa semua. Dan orang tu diam. Dia macam tak tahu nak cakap apa tau. Aiman pun desak cakap, cik, tolong lah kenapa ni? Bagilah tahu. Orang tu pun cakap, saya tak tahu apa sejarah rumah ni. Saya ni cuma carikan orang nak sewa je. Tapi
Tapi saya pernah lah dengar yang dulu pernah ada kejadian kat rumah ni, ada kematian ke macam tu lah. Dia pun tak pasti, tapi pernah lah berlaku perkara yang tak best lah kat rumah tu. Cuma Aiman bengang lah sebab kenapa dia tak bagi tahu. Kalau bagi tahu, Aiman tak adalah sewa rumah tu. So guys, itulah perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ini yang dikongsi dari seorang yang dikenal dengan nama Aiman, dan katanya tempat dekat mana apa semua dia tak boleh nak ceritakan lah, rahsia. Sebab tempat tu masih ada lagi, so dia tak boleh nak reveal lah, tak boleh nak spill lah kat mana. Tapi apa pun katanya ini adalah pengalaman seram yang memang dilalui bersama dengan 3 orang kawan di masa tu. So guys, terima kasih lah sebab korang sudi untuk menonton video ni sampai habis, sudi mendengarkan saya sampai habis. Kalau nak komen, nak nilaikan apa-apa pandangan, korang drop komen korang. Dan seperti biasa, aku mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan, mungkin ada bunyi bising yang termasuk, mungkin ada kelemahan lain yang aku tak perasan. Aku mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih sebab sudi menonton dan sudi support Faiz Cerita. Kalau korang nak kongsikan kisah seram, korang boleh DM atau email kat Faiz Cerita. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa klik button notification di Faiz Cerita. So guys, itu sahaja perkongsian kisah seram dalam video kali ini. Aku harap korang yang menonton ni sudi untuk support Faiz Cerita, sudi stay tune bersama Faiz Cerita. So guys, terima kasih sekali lagi dan aku mohon maaf sekali lagi. Sekian dari Faiz Cerita untuk dalam video kali ini. Stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.